sanggup tinggalkan suami, tinggalkan anak dan sebagainya untuk berdamping, dan sanggup tidur sama guru tu. Ini saya cakap semua ada bukti yang telah saya kaji. Jadi itu sihir yang paling dahsyat, yang paling kuat. Kalau sihir orang gunakan janin, dengan parak, dipuja, diketuk, itu masih kecil lagi. Sebab dia melakukan sihir kejahatan dengan bentuk kejahatan. Senang kita benteras. Tapi ada yang menggunakan kejahatan dalam bentuk Islam. Itu yang dikatakan kalimah haqq urida bihal batil. Dia gunakan kalimah yang betul, gunakan Quran, gunakan itu sebagai topeng permulaan saja, tapi di sebalik itu dia ada satu maksud dan tujuan. Jadi maksud-maksud mereka tak ada lain, dua saja, iaitu an-nisa wal nisa, iaitu wanita atau pakaian, maknanya wanita dan harta. Tujuan lain tak ada, hanyalah mahukan wanita, mahukan harta itu saja. Kalau nak wanita kahwin dengan sah, habis. Tapi mereka tak mahu. Mereka suka dengan cara yang seperti itu. Ini bukan baru, kerana kumpulan-kumpulan seperti ini saya dah jumpa cukup banyak. Cukup banyak. Tetapi kita selalu terkeliru dengan sihir begitu. Sebab keterampilan tukang sihir tadi dengan jubah, keterampilan dengan sarban, keterampilan dengan maha guru ini dan maha guru itu, keterampilan dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita pergi rumah dia pun duduknya atas sejadah, tangannya tasbih, sebutnya bismillah, tamatnya alhamdulillah. Jadi pendek kata, kita tengok zahirnya tak ada apa yang pelik. Tetapi di samping itu, kebusukan adanya, kalau kita pakai dengan syaitan sama saja. Itu dia. Ini kena ingat. Jadi ini yang banyak orang terpedaya. Malahan saya katakan murid saya yang saya dah hajar dah lama dah. Ikut kelas saya, di mana-mana saya ngajar, ikut kelas agama, kelas tafsir, kelas tauhid, semua ikut. Tapi terkena juga. Sebab perkara ini lagi pandai datang. Assalamualaikum, Masya Allah, Subhanallah, semua. Lepas tu kita dah jemput dia, kita tak boleh buat apa, dia pun masukkan dia punya orang, habis. Satu rumah dia pukang. Asalnya cuma sakit sikit saja, sakit kaki je. Tapi dia masukkan orang halus dia, satu rumah dia pukang. 3-4 kes yang begini, jemput saya ke sana, pulihkan semula, baru alhamdulillah. Jadi kita jangan keliru. Jangan kita ingat sihir saja orang bodoh. Pakai tak pakai baju, pakai apa tu? Bodoh. Bodoh tu vedu tu yang kat Afrika tu kan. Yang tapi ada sihir dia pakai lawa lebih lawa daripada saya ni. Baju dia lebih lawa, janggut lebih panjang, sungkuk lagi cantik. Ini yang selalu kita keliru. Ada kena ingat. Asal sebutan sihir bermaksud memesongkan sesuatu perkara dari hakikat kebenarannya kepada suatu bentuk lain yang boleh menggabungkan pandangan zahir. Kerana itu tukang sihir memandang kebatilan sebagai kebaikan. Seterusnya mulalah ia meramalkan sesuatu perkara di luar hakikatnya yang sebenar. Inilah sebenarnya arti pemesongan tersebut. Jadi sihir tu dia gambarkan sesuatu dengan yang lain. Katalah saya taruh kat sini botol. Saya melakukan sesuatu sehingga saudara nampak ini macam macam kuih. Ini botol ni, saudara nampak macam orang sedang diri. Kan botol. Ini pemesongan wajah hakikat kepada wajah lain. Seorang perempuan yang tak lawa dah tu repot, kita nampak lawa sangat, tergila-gila. Kalau kita tengok budak kecil tengok pun dia kata geli je kata dia. Ada kes ni. Orang tu tutup sangat. Tapi orang muda ni tengok lawa sangat, gila sangat. Kalau tu baik apalah. Macam TV ada orang kahwin ni, tu tak apa orang baik. Ada kan yang dekat berharian tu kan. Nenek 80 tahun, 27 tahun. Dengan seorang muda umur berapa? 40 ke? Itu tak apalah. Itu mungkin dia nak orang tua-tua Pada hari dia bertemu, dia kahwin. Itu pun okey juga. Satu perkara baru tak nak muncul. Tapi ingat, jangan nanti perempuan tu sibuk cari orang lelaki muda pula. Susah pula dia perempuan muda tak ada suami. Jadi itu jarang-jarang berlaku. Bila berlaku depan tu, saya baca surat khabar, saya baca tengok, menarik juga. Bagi masyarakat kita di Asia ni, benda tu benda apa? Benda ada pelik sikit lah. Jadi kita kena hati-hati. Yang kita baca berita itu, kita hati-hati. Maknanya terus cemur tak baik. Larang. Apa ni tu kalau orang muda ni gatal sangat ke apa? Tak baik. Apabila saya baca berita tu, saya tunjuk orang ni kata, tengok orang tua kahwin orang muda. Ini satu pembaruan dia kata. Jadi orang muda tu
sayang dengan nenek tu, dia nak jaga, daripada jaga gitu haram, dia nikah. Sudah. Moga-moga Allah Ta'ala bahagiakan dia. Itu dia. Jadi kita dalam apa perkara kita jumpa, kena positif. Jangan buat negatif. Orang Islam sifatnya mesti positif. Sangka baik apa. Kalau yang kita sangka orang tu buruk, dia dengan Tuhan. Tak boleh ni. Ini tak baru Ustaz Jumadi tunjuk sangka batu je, ada sangka buruk. Sedangkan nak belajar tu sampai pergi buat degree semua. Dia tak tahu apa, Ustaz Jumadi ni pun rapat lah. Jadi apabila itu kita tak boleh maju. Kita tak boleh maju. Dalam Islam ada jidal. Ada jidal, ada munakasah, ada jidal, ada dialog. Tapi siapa nak berjidal dengan orang, nak matikan hujah orang, nak condemn orang, satu syarat mesti ada. Mesti dia ada hujah. Kalau awak nak hentam orang tapi awak tak ada hujah, bermakna awak pendekar bujang lapuh, bukan pendekar betul. Ini apa gitu. Tapi orang kata apa hujah awak untuk katakan gini tak ada. Jadi kita jadi orang Islam sekarang yang mana lapang dada, buka fikiran kita, lihat apa kita lihat, kita nilai dengan fikiran positif. Kalau kita nilai dengan fikiran positif, tiba-tiba negatif, itu antara dengan Allah SWT. Kalau kita boleh halang, kalau saya sebagai pendakwah yang tak betul, saya harus jelaskan. Itu dia. Itu dia. Kemudian itu sebab berlaku kita lihat kadang-kadang suami isteri itu dah baik dah, suami cantik dah baik, tiba-tiba dia tak lelaki dia. Ada beberapa kes daripada semalam ada orang telefon saya, Ustaz bini saya dah lagi. Yang lepas suami dia lah, ada yang sampai sekarang hilang, dah 2 tahun terus hilang. Dia kerja, dia tulis surat, dan begitu hilang. Sampai sekarang tak dapat kesan. Wallahualam alaihi. Right, terus begitu saja. Nak kata curi jin, dia tulis surat. Ada juga orang hilang curi jin pada zaman Sayyidina Umar kan. Dia tinggalkan bini dia. Lepas tu dia balik dalam lebih kurang 4 tahun mendatang. Dia tanya bini dia. Bini dah diceraikan. Ada apa? Bagaimana kata Umar? Aku ni nak pergi sembahyang subuh. Tiba-tiba aku kena colek dengan kumpulan jin. Aku dibawa ke kampung dia sampai bertahun, sampai 4 tahun hilang. Dan apabila kumpulan jin tu bergaduh, ada berlaku permusuhan saudara. Jadi saya ditangkap, dia diserah kepada Raja Jin, kemudian dia tanya, dia jelaskan dan dia pulangkan balik ke kampung. Dia balik ke semula kampung. Tapi budak sekarang hilang dari rumah, dia bukan jin curi, dia jadi jin. Dari rumah dia merajuk dengan mak, merajuk dengan bapak, dari rumah. Ini semua akan saya bahas. Kenapa budak sekarang jadi marah, lari rumah, semua ada kaitan yang kita akan lihat nanti. Baik. Kemudian Syamir telah meriwayatkan dari Abi Aisyah bahawa telah berkata, sihir sememangnya telah mendapat tempat di kalangan Arab kerana fungsinya yang dapat mengubah kesihatan itu kepada kesakitan. Jadi sihir mendapat tempat, maknanya laku di kalangan orang Arab. Sihir ini kita tahu wujudnya bila wujudnya wujud manusia. Wujudnya manusia, wujud sihir. Saya rasa kalau ini tak ada manusia, tak ada sihir. Sebab binatang tak boleh buat sihir. Dia tak pandai nak amal-amal sihir. Jadi wujud dia manusia, bila ada hasad diri, dia pun belajar sihir. Setan turun mengajar sihir. Jadi wujudnya wujud manusia. Jadi sihir ini cukup tua. Lebih tua daripada Nabi kita SAW. Ada lebih wujud sebelum ini. Jadi sihir ni berpengalaman dan dia mengikut evolusi, mengikut perubahan dan zaman. Kalau dulu sihir dilakukan dengan cara mentera dan jampi, dengan cara ikat kain, tangkal dan sebagainya. Sekarang sihir boleh berlaku juga. Masuk dalam telefon, masuk dalam internet, masuk dalam ini. Dan saya pernah diantar email, tapi saya email sampai 8 muka surat. Masuk 8 muka surat. Saya baca satu-satu. Apa dia tulis? Daripada Persatuan Iblis. Bahasa pun bukan bahasa kita. Pelik-pelik bahasa dia, saya baca. Bila saya tanya pada murid saya yang dapat ni, saya kata, apa tak ni? Dia kata, tak tahu, dia tidur malam. Dia punya komputer tu jalan sendiri, kata dia. Dan mak dia mengakui, mak dia kata memang, dia jalan sendiri, type sendiri. Terus print. Print sendiri, muka 8 surat. Saya baca, ngeri juga. Naik juga Roma. Saya baca 8. Macam-macam dia kata. Tunjukkan dia punya marah dan sebagainya. Kata kami dari Persatuan Iblis. Kami gini cakap. Jadi apabila saya kaji, di dunia barat
di Perancis contohnya, di Perancis ya, di mereka di barat, mereka sendiri mengakui ada benda ni. Contohnya ada satu pahlawan wanita Perancis namanya Direct, dia tulis dalam bahasa